berhubung isu Pulau Batu Putih atas faktor usia pada sidang media sama, Perdana Menteri mahu isu tuntutan Batu Putih dikaji semula. Yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa mengenai Batu Putih. Pensyarah undang makan semula undang-undang berkenaan kes Pulau Batu Putih dan berhubung kedaulatan Pulau Batu Putih. Menteri Keadilan Antarabangsa ICJ yang dibuat Batu Putih. Jap. Sebelum memulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Hakimi bin Nur Razli. Angka giliran 2025 10 23 10 344. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evin Nadia binti Badrul Hisham. Angka giliran 2025 10 23 10 343. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Izzat bin Asrul Maldo. Angka giliran saya 2025 1023 10350. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membentangkan tugasan bagi kursus DISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan yang bertajuk isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di laut serta implikasinya terhadap ekonomi, politik dan sosial budaya Malaysia. Pembentangan ini akan meliputi latar belakang isu, kronologi, hujah serta implikasi terhadap 3 aspek utama iaitu ekonomi, politik dan sosial budaya. Bagi memenuhi kehendak soalan ini, kumpulan kami telah memilih isu pertikaian Pulau Batu Putih atau dikenali sebagai Federal Branca yang merupakan salah satu konflik sempadan maritim paling signifikan antara Malaysia dan negara jiran sebagai fokus utama pembentangan ini. Pada slide ini, saya akan menerangkan latar belakang Pulau Batu Putih. Pulau Batu Putih atau juga dikenali sebagai Federal Branca merupakan sebuah pulau kecil yang terletak di bahagian timur Selat Singapura dan berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Walaupun saiznya kecil, kedudukannya sangat strategik kerana kawasan ini merupakan antara laluan perdagangan laut paling sibuk di dunia. Pertikaian berlaku apabila kedua-dua negara iaitu Malaysia dan Singapura menuntut hak kedaulatan ke atas pulau tersebut berdasarkan fakta sejarah dan pentadbiran. Pulau ini turut menempatkan sebuah mercusuar yang dikenali sebagai Rumah Api Horsburgh yang dibina oleh pihak British pada tahun 1851. Pembinaan mercusuar ini bertujuan membantu kapal-kapal berlayar dengan lebih selamat ketika melalui Selat Singapura, terutama pada waktu malam atau ketika keadaan cuaca buruk. Seterusnya, Pulau Batu Putih merupakan sebuah pulau kecil yang mempunyai keluasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut, dengan anggaran panjang sekitar 137 meter dan lebar lebih kurang 60 meter sahaja. Konflik berkaitan pulau ini mula menjadi serius pada sekitar tahun 1980-an apabila Singapura mengemukakan bantahan rasmi kepada Kuala Lumpur berhubung penerbitan Peta Malaysia pada tahun 1979 yang menunjukkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian daripada wilayah Malaysia. Saya akan sambung dengan kronologi pertikaian Pulau Batu Putih. Yang pertama sekali, pada tahun 1824, Perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824 membahagikan kawasan pengaruh British dan Belanda di alam Melayu. Malaysia berhujah Pulau Batu Putih berada dalam lingkungan Kesultanan Johor di bawah pengaruh British. Seterusnya, pada tahun 1847 hingga 1851, British membina Rumah Api Horsburgh di Pulau Batu Putih untuk tujuan keselamatan pelayaran. Johor memberi kebenaran untuk pembinaan tersebut dilaksanakan, tetapi menurut Malaysia tidak pernah menyerahkan kedaulatan pulau tersebut. Okey, baiklah, seterusnya pada tahun 1953, Surat Setiausaha Kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan Pulau Batu Putih. Surat ini kemudian menjadi bukti yang penting dalam keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai ICJ.
Kemudian, pada tahun 1979, Malaysia menerbitkan peta rasmi Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia yang memasukkan Pulau Batu Putih sebagai wilayah Malaysia. Apabila berita ini sampai di negara Singapura, Singapura membantah tindakan ini. Dan apabila masuk kepada tahun 1980-an, pertikaian rasmi bermula. Isu pemilikan menjadi pertikaian diplomatik antara Malaysia dan Singapura melalui bantahan rasmi dan perundingan. Dan pada tahun 1994 pula, Malaysia dan Singapura untuk bersetuju membawa kes ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai ICJ untuk penyelesaian secara undang-undang. Dan seterusnya, pada tahun 2003, kes difailkan di ICJ. Apabila kes ini didengari secara rasmi di ICJ di The Hague, Belanda, kes ini difailkan untuk menyatakan bahawa kes ini selesai. Dan seterusnya, pada 2008, secara khususnya pada 23 Mei 2008, ICJ memberi keputusan yang menyatakan bahawa Pulau Batu Putih ialah milik Singapura, Middle Rocks milik Malaysia, South Ledge bergantung kepada sempadan perairan pada tahun tersebutlah. Dan akhir sekali pada 2017 hingga 2018, Malaysia memohon semakan semula keputusan ICJ berdasarkan dokumen baharu. Namun pada 2018, kerajaan Malaysia menarik balik permohonan tersebut. Maka selesailah kronologi pertikaian Pulau Batu Putih ini. Seterusnya, kita melihat pula punca utama berlakunya perebutan Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Punca pertama ialah kedudukan strategik pulau ini. Pulau Batu Putih terletak di laluan penting antara Selat Singapura dan Laut Cina Selatan yang menjadi laluan utama perdagangan antarabangsa. Kedudukan ini membolehkan negara yang menguasainya memantau pergerakan kapal dan aset maritim di kawasan tersebut. Punca kedua ialah berkaitan kedaulatan maritim. Penguasaan terhadap pulau ini memberi kelebihan kepada sesebuah negara untuk meluaskan kawasan perairan wilayahnya. Hal ini penting kerana ia melibatkan sumber ekonomi seperti industri perikanan, aktiviti perdagangan laut serta aspek keselamatan pertahanan negara. Punca ketiga ialah perbezaan dokumen dan tafsiran sejarah. Kedua-dua negara mendakwa mempunyai bukti sejarah yang sah termasuk peta lama, surat rasmi serta rekod pentadbiran semasa zaman penjajahan British. Perbezaan tafsiran terhadap dokumen inilah yang akhirnya menyebabkan pertikaian berpanjangan. Baiklah, saya akan sambung dengan hujah Malaysia ketika menuntut Pulau Batu Putih. Yang pertama, Pulau Batu Putih secara semula jadinya merupakan sebahagian Kesultanan Johor berdasarkan prinsip time immemorial ataupun lebih dikenali sebagai wujud atau berterusan untuk masa yang lama walaupun undang-undang moden dipraktikkan. Yang kedua pula, Malaysia juga mengemukakan perjanjian Anglo-Dutch Treaty pada tahun 1824 yang meletakkan Pulau Batu Putih sebagai sebahagian kawasan penguasaan pengaruh British. Perjanjian ini mengesahkan bahawa Pulau Batu Putih sebagai wilayah Kesultanan Johor. Dan yang ketiga pula, Malaysia juga menekankan bahawa Pulau Batu Putih seringkali dikunjungi oleh pelayar orang laut yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Kesultanan Johor. Hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor peka akan kewujudan Pulau Batu Putih. Ini menolak dakwaan Singapura bahawa kawasan ini adalah terra nullius ataupun lebih dikenali sebagai wilayah yang tidak memiliki mana-mana kuasa. Yang keempat, Johor tidak bermaksud menyerahkan hak ke atas Pulau Batu Putih kepada British melalui sekadar memberi kebenaran kepada mereka dan seterusnya menyelenggara rumah api. Malaysia juga berhujah bahawa tindakan British dan Singapura menyelenggarakan rumah api dilihat sebagai tanggungjawab pihak penjaga rumah api sendiri. Dan yang kelima, Pulau Middle Rocks dan South Ledge tidak pernah dianggap sebagai sebahagian Pulau Batu Putih tetapi di bawah bidang kuasa Johor.
Dan yang keenam pula, Malaysia telah melaksanakan kawalan efektif di kawasan tersebut, dibuktikan melalui satu dokumen sulit dalaman bertarikh 16 Julai 1968, iaitu surat pengisytiharan yang ditandatangani oleh Ketua Tentera Laut Diraja Malaysia, Komodor Tanah Balasingham, yang mengesahkan bahawa Pulau Batu Putih, Middle Rocks dan Soft Ledge terletak pada perairan Malaysia. Dan yang terakhir sekali, Singapura tidak pernah mengeluarkan sebarang protes terhadap tindakan Kuala Lumpur. Baiklah, seterusnya adalah hujah Singapura menuntut hak Pulau Batu Putih. Singapura menegaskan bahawa Pulau Batu Putih berada di bawah kedaulatannya sejak daripada abad ke-19 lagi, dan mereka telah mentadbir dan menyelenggara rumah api di pulau tersebut tanpa sebarang bantahan daripada pihak Malaysia ataupun Johor. Selain itu, surat rasmi kerajaan Johor pada tahun 1953 menyatakan bahawa Johor tidak menuntut hak milik terhadap pulau itu, yang dianggap Singapura sebagai bukti Johor telah melepaskan tuntutan kedaulatan. Oleh kerana kedudukannya yang strategik di Selat Singapura, pulau ini penting bagi keselamatan pelayaran antarabangsa. Akhirnya, pada tahun 2008, Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan bahawa Singapura mempunyai kedaulatan sah ke atas Pulau Batu Putih berdasarkan bukti pentadbiran dan surat Johor tersebut. Seterusnya ialah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa atau ICJ berhubung pertikaian ini. Pada tahun 2008, Mahkamah memutuskan bahawa Pulau Batu Putih menjadi hak milik Singapura berdasarkan bukti pentadbiran berterusan yang ditunjukkan oleh negara tersebut. Dalam masa yang sama, Middle Rocks diputuskan sebagai milik Malaysia kerana kedudukannya lebih hampir dengan wilayah Johor dan mempunyai kaitan sejarah dengan Malaysia. Manakala, Salt Lake pula tidak diberikan secara khusus kepada mana-mana negara kerana statusnya bergantung kepada sempadan perairan yang ditentukan kemudian. Antara faktor penting dalam keputusan ini ialah kegagalan pihak Johor pada masa lalu untuk membantah secara rasmi aktiviti pentadbiran Singapura di pulau tersebut, terutamanya semasa era kolonial British. Perkara ini dianggap sebagai bukti bahawa Singapura mempunyai kawalan pentadbiran yang lebih jelas. Seterusnya, kita melihat implikasi dari sudut ekonomi akibat pertikaian Pulau Batu Putih antara Malaysia dan Singapura. Yang pertama, kesan terhadap laluan perdagangan dan aktiviti perkapalan. Pulau Batu Putih terletak berhampiran Selat Singapura yang merupakan antara laluan perdagangan paling sibuk di dunia. Ketidaktentuan status kedaulatan boleh menjejaskan keyakinan pelabur dan operator kapal serta meningkatkan kos operasi akibat pertilihan kuasa pentadbiran. Pada masa yang sama, negara yang mengawal kawasan ini memperoleh kelebihan ekonomi melalui pengurusan trafik kapal dan perkhidmatan maritim. Yang kedua adalah potensi eksploitasi sumber laut. Kawasan sekitar pulau ini mempunyai potensi ekonomi seperti sumber perikanan, hidrokarbon iaitu minyak dan gas, serta aktiviti ekonomi zon maritim. Namun, pertikaian sepadan menyebabkan aktiviti eksploitasi sumber tertangguh dan pelaburan menjadi berisiko tinggi. Akibatnya, peluang pendapatan negara dalam jangka panjang turut terjejas. Yang terakhir adalah kos perundangan dan diplomasi antarabangsa. Kes ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang melibatkan kos guaman antarabangsa yang tinggi, penyelidikan sejarah serta proses litigasi yang mengambil masa bertahun-tahun. Semua perbelanjaan ini menjadi kos ekonomi tidak langsung yang perlu ditanggung oleh kerajaan. Baiklah, saya akan sambung dengan implikasi konflik ini terhadap politik Malaysia. Yang pertama, konflik ini memberi kesan kepada kedaulatan negara kita. Kes ini menjadi isu sensitif kerana melibatkan maruah dan kedaulatan negara. Dan seterusnya, konflik ini menjadi perdebatan politik dalaman. Apabila kita nampak yang keputusan ICJ dan tindakan menarik balik semakan pada 2018 menjadi bahan perdebatan parti politik. Hal ini menyebabkan munculnya isu sama ada kerajaan terdahulu cuai atau tidak dalam pengurusan kes. Dan yang ketiga, hubungan Malaysia dan Singapura. Walaupun berlaku pertikaian, kedua-dua negara tetap menyelesaikan konflik ini melalui saluran undang-undang antarabangsa.
mengelakkan ketegangan ketenteraan dan memperkukuhkan prinsip diplomasi ASEAN. Seterusnya adalah implikasi terhadap sosio-budaya. Yang pertama adalah hubungan dua hala terjejas. Isu tuntutan menimbulkan ketegangan antara Malaysia dan Singapura serta mempengaruhi interaksi sosial rakyat sempadan. Yang kedua adalah interaksi rentas sempadan berkurang, aktiviti sosial dan ekonomi di kawasan Johor dan Singapura terjejas. Yang ketiga adalah patriotisme meningkat. Masyarakat lebih peka terhadap isu kedaulatan dan identiti nasional. Yang terakhir sekali adalah sebab memilih isu Pulau Batu Putih. Okey, yang pertama adalah isu kedaulatan negara melibatkan pertikaian antara Malaysia dan Singapura yang penting untuk difahami. Yang kedua adalah memupuk patriotisme, meningkatkan semangat cintakan tanah air dan kesedaran terhadap hak negara. Dan yang ketiga, nilai sejarah dan strategik. PBP penting dari aspek sejarah serta kedudukan di Selat Singapura. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.